Apabila seekor paus mati, tubuhnya tenggelam perlahan, memulakan perjalanan senyap menuju dasar laut yang gelap dan hampir kosong. Dalam beberapa jam, pemangsa laut dalam mengesan bangkai ini, menjadikannya jamuan besar pertama di persekitaran miskin makanan. Dalam beberapa bulan, bangkai paus berubah menjadi pusat kehidupan, menyokong ratusan spesies yang jarang ditemui. Apabila daging habis, cacing Osedax mengambil alih, memakan lipid tulang paus menggunakan bantuan bakteria simbiotik. Tanpa cahaya matahari, bakteria kemosintetik menukar bahan kimia kepada tenaga, menjadi asas ekosistem unik di laut dalam. Satu bangkai paus mampu menyokong kehidupan selama beberapa dekad, meninggalkan legasi senyap di dunia paling terpencil.